Assalamualaikum. Hari ni aku nak bacakan korang satu komen yang aku dapat daripada mungkin Petak Soap lah. Aku tak kira lah, namun aku tak nak spill lah komen dia dekat atas. Aku tak nak malukan dia lah. Kan? Benda ni kita sama-sama lah fikir. Komen dia berbunyi, "Dah lah bro, buat tambah dosa kering je lu ni. Bila masa lah. Bersuara ni dosa ke? Baik lu kerja, balik kerja, cukup bulan dapat gaji. Kan dah duduk dalam, baru nak sedar." Mangkuk, aku tanya kau, aku bagi tahu kau ni ini negara bukan Firaun yang punya tau. Ini negara aku tau. Malaysia ni negara aku tau. Dan kau yang komen tu, aku percaya kau pun warga negara Malaysia. Aku cakap kau, kalau kau nak nasihatkan orang dengan nasihat yang sebangsat macam ni, tolong, jangan buat malu bangsa. Okay? Ini bukan negara Firaun yang kau bersuara kena tangkap. Ini bukan negara Firaun. Dan tak ada apa fitnah pun yang aku buat sampai kau nak kata aku ni buat dosa kering. Dengar video orang tu, dengar sampai habis bro. Kalau nak jadi bangsa yang bangsat, kau pergi jahanam seorang-seorang. Pergi kerja balik kerja. Kau nak kerja sebodoh-bodoh gitu je, kau pergi kerja macam nak mati. Kan? Tahu-tahu nak beli beras kampit pun tolak duit 1 troli. Dah sampai macam tu, nanti pun kau nak kerja juga macam orang bodoh. Sekarang ni aku yang bodoh ke kau yang bodoh? Jangan buat malu bangsa. Bangkit. Jangan biarkan negara ni hancur. Jangan jadi bangkai yang hanyut dalam Malaysia. Kau faham maksud aku? Ini lagi sekali aku bagi tahu kau. Ini negara bukan Firaun yang punya. Kalau zaman Firaun, kena tangkap ya. Bersuara, mengkritik, bagi pendapat, kena tangkap. Itu negara Firaun. Ini Malaysia. Ini negara aku tau. Aku berhak bersuara untuk negara aku. Dan sekali aku bagi tahu kau, nak jadi bangsat, jadi seorang-seorang. Jangan nak melibatkan anak-anak muda yang lain. Assalamualaikum.